warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Muhammad Arif Ashraf, wartawan Glamour TV. Pada kali ini, saya ingin membuat liputan mengenai aktiviti-aktiviti yang dijalankan sempena program Blessing Ramadan. Mari kita saksikan. Program yang dianjurkan oleh Panitia Agama Islam dan Bahasa Arab ini sudah bermula dari 2 Mac awal Ramadan hingga 21 Mac ini. Antara aktiviti utama yang dijalankan ialah aktiviti azan dan iqamah dan da'in cilik. Hayya 'alal solah, hayya 'alal solah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allah Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha menahan lapar dan dahaga, tetapi juga melatih kita untuk menjadi insan yang lebih sabar dan ikhlas, dan bertakwa. Pintu syurga dibuka seluas-luasnya, manakala pintu neraka ditutup rapat dan syaitan-syaitan diganggu. Segala amalan baik akan dilipat gandakan pahalanya. Oleh itu, kita harus mengambil peluang ini untuk meningkatkan ibadah dan amal kebajikan. Di bulan Ramadan, ini berapa hari dah awak berpuasa? Melalui pengantaraan malaikat Jibril. Dan kita masih merasa lagi dapat nikmat tu sampai sekarang, sampai hari kiamat. Apa dia tu nikmat tu? Mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad. Yes, kalau tu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. Sahabat, dengan penuh pengharapan, kita nak harap apa dalam bulan puasa ini? Kita nak dapat apa? Nak dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya apa? Pahala ini menjadi kita punya bekalan bila mana kita hidup di akhirat nanti. Yang lain semua tak laku. Ada kereta besar laku tak akhirat? Tak laku. Yang laku hanyalah pahala. Bila? Pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu Wa Taala kata, siapa yang melakukan amal soleh, Allah Subhanahu Wa Taala melipatkan gandakan pahala orang yang melakukan amal soleh. Ustazah, boleh tak Ustazah ceritakan sikit mengenai objektif program Blessing Ramadan ini diadakan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada anak anda Arif. Antara objektif sepanjang bulan Ramadan ini, sebelum tu saya nak beritahulah bahawa pada tahun ini kami daripada Panitia Pendidikan Islam dan Bahasa Arab mengambil tema iaitu Blessing Ramadan. Semoga kita semua berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, berbalik kepada objektif program sepanjang Ramadan ini, yang pertama sekali kita nak menyemai kepada anak-anak murid
tentang kepentingan dan kelebihan bulan Ramadan yang penuh berkat ini. Semua sedia maklum, bulan Ramadan ni adalah bulan yang ditunggu-tunggu. Jadi seharusnya kita sebagai umat Islam dan majoritinya anak-anak didik di SK Kampung Gelam ni semua orang Islam, beragama Islam. Jadi kita mengajak dan memberi kesedaran kepada semua warga SK Kampung Gelam untuk mengambil kelebihan yang ada. Seperti sedia maklum bahawa bulan Ramadan ni merupakan bulan yang dibuka pintu syurga seluas-luasnya dan ditutup pintu neraka serapat-rapatnya. Jadi selain daripada itu juga kita nak menggalakkan kepada murid-murid budaya cintakan ilmu dan mengikutlah ajaran Islam. Kita naklah warga SK Kampung Gelam ni sedar akan kehadiran Ramadan dan mengamalkan cara hidup Islam dari awal pagi, dari bangun tidur sehinggalah tidur kembalilah, maksudnya daripada awal bangun sehinggalah dia tidur semula, insya-Allah. Soalan seterusnya, apakah pesanan Ustazah pada semua murid yang telah menjayakan program Blessing Ramadan ini? Alhamdulillah, bersyukur sangat kepada semua murid-murid daripada tahun 1 sehingga tahun 6 yang mana anak-anak ni sangat bagus. Saya ucapkan tahniah kerana berani. Lagi-lagi murid tahun 1, tahun 2 yang sebelum ni kita tak sangka dia boleh memperdengarkan ataupun mengumandangkan azan, dan terutama tahap 2 pula kita dapat cungkil bakat lah anak-anak didik dari segi program Dai Cilik. Yang mana program Dai Cilik ni kita memberi teks kepada anak-anak yang ingin masuk ni berkaitan dengan kelebihan bulan Ramadan, keistimewaan bulan Ramadan. Jadi saya mengucapkan terima kasih lah kepada semua murid-murid SK Kampung Gelam yang telah menyertai. InsyaAllah setiap murid-murid yang menyertai ni, walaupun InsyaAllah yang menang insyaAllah dapat hadiah. Yang tak berjaya boleh cuba lagi tahun depan. Walau bagaimanapun insyaAllah setiap amal yang kita buat tu mendapat pahala dan mendapat rahmat lah. Semoga yang memberi komitmen sepanjang Ramadan ini menjadi anak soleh-soleha, insyaAllah. Saya doakan. Terima kasih Ustazah kerana sudi tetamu ramah. Sama-sama. Waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Sekian saja untuk hari ini. Bye.